Bismillahirrahmanirrahim. Ni Upah nak perap ayam ya. Ada serbuk ketumbar setengah sudu kecil, kunyit hidup 1 inci, ada lengkuas sedikit setengah inci, halia setengah inci, bawang putih tu 3 biji. Kita kisar halus ya. Letak dalam ayam tu serbuk ketumbar tu. Lepas tu ini bahan yang dikisar tadi tu ya. Gaul rata ya bahan-bahan tu. Masukkan serbuk perasa tu agak-agak lah ya. Garam. Gaulkan semua bahan tu ya. Kalau tak nak air banyak, masa kisar tu letak air sedikit je ya. Tapi Upah dah terlajak air tadi. Tutup, perap dalam setengah jam ya. Ada bawang besar 1 biji, setengah untuk ditumis ya. Ikan bilis tu setengah genggam macam tu lah. Bawang putih tu 3 biji. Ada sos cili, sos tiram. Ada cili kisar tapi tak tunjuk ya. Bihun ni rendam dalam setengah jam dengan air biasa. Tumis bawang yang separuh tadi tu. Tumis agak layu sedikit. Masukkan bahan kisar tu ya. Ikan bilis, bawang besar tadi tu, bawang putih. Biarkan dia kering sedikit ya. Masukkan cili kisar 1 sudu makan ya. Biarkan cili kisar tu masak sekejap. Masukkan serbuk perasa, garam, gula ya. Sos cili tu lebih tak apa ya sebab Upah tak letak kicap ya. Letak sos tiram sedikit 1 sudu makan. Masukkan bihun tu ya. Bihun ni tak ada sayur ya sebab dalam rumah ni banyak yang tak makan sayur. Masa ni Upah dah letak kicap sotong sedikit ya sebab tadi Upah letak garam sedikit je kan. Upah agak-agak je lah. Dah pun siap bihun. Ni Upah ada buat telur dadar 1 biji. Ni kita goreng ayam yang kita perap tadi tu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye. Bolehlah dimakan dengan ayam goreng.